kita sangat boleh nak kaitkan, boleh sangat kita nak associatekan dengan pengambilan makanan. Ini terutamanya fast food lah. Fast food punya frekuensi. Jadi memang kita akan nampaklah faktor utama memang boleh dikatakan adalah sebagai berpunca daripada makanan. Okay, alright. So banyak tu info tu. Baru satu topik LDL kan. Belum topik benda lain lagi. Okay, so sekarang ni kira dah masuk pukul 10 lah ya. Saya introducekan balik. Okay, saya Dr. Fana. Ini di sebelah saya ni adalah Prof. Madia Dr. Hayati binti Yusof. Okay, seperti yang kita dah janjikan, hari ni kita nak bawa topik kenapa diet tapi tak jadi. Okay, so Prof. Madia Dr. Hayati. Okay, hari ni nombor satu soalan kita adalah apakah definisi kalori? Apa tu kalori? Orang sebut-sebut kalori. Apa tu kalori sebenarnya? Kalori ni macam satu benda yang kalau dia macam kita kata satu benda yang memberikan kita tenaga. Contoh kalau kita makan nasi, kita akan dapat kalori. Kalau kita minum air tu air kosong, kita tak ada kalori. Jadi kalori tu adalah merujuk kepada tenaga. Beban yang akan membekalkan tenaga lah kepada kita punya badan.